Inilah sebab kenapa Boba Boy selalu cepat lupa bila berpecah terlalu lama apabila menggunakan kuasa elemental. Jom kita sama-sama rungkai. Tapi sebelum tu guys, kalau korang belum tekan button subscribe, korang subscribe dulu, okey? Kalau korang dah subscribe, korang memang terbaik. Sebab yang pertama adalah mungkin disebabkan cara Boba Boy menggunakan kuasa elemental tak sama macam pengguna kuasa elemental yang asal. Yang mana dengan cara Boba Boy berpecah kuasa elemental, sekaligus benda tu sangat berisiko terhadap Boba Boy sebab yang paling jelas kuasa elemental sangat besar dan sukar untuk dikawal. Malah setiap kali Boba Boy berpecah, secara tak langsung membuatkan personality Boba Boy pun turut akan berpecah mengikut kuasa elemental. Sebagai contoh, personality untuk kuasa gempa lebih kepada bertanggungjawab, kuasa api pula lebih kepada hyper dan kuasa ais lebih kepada ketenangan. Jadi sebabkan itulah dengan cara Boba Boy berpecah kuasa elemental terlalu lama membuatkan emosi dan ingatan Boba Boy pun akan turut terkesan. Dan satu lagi, mungkin disebabkan Boba Boy masih kurang pengalaman dalam menggunakan kuasa elemental, tak sama macam pengguna asal. So, pendapat korang macam mana pula? Komen dekat bawah. Baju Dragon Ball yang aku pakai ni pernah viral tau dulu, sebab baju ni dah ramai tau yang order, hampir 7,000 pieces terjual. Sebab design dia lah, wow, design depan dia macam ni, design belakang dia macam ni, dia design ala-ala basketball macam tu kan, memang style bro. Yang ni kualiti kain dia pun memang sangat selesa sebab dia pakai kain jersey. So kalau korang nak buat aktiviti outdoor, main futsal ke, main bola ke, nak pergi jogging, pakai baju ni style bro. Harga pun, harga dia lagi tak masuk akal. Design dah lah lawa, kualiti kain pun sangat selesa, tapi harga tak sampai pun RM25. Dia ada 3 pilihan warna, ada warna putih macam aku pakai, ada warna hitam dan juga warna oren. Korang boleh pilih warna apa yang korang suka. Kalau korang ni fan-fan untuk anime Dragon Ball, korang tunggu apa lagi? Order sekarang dekat beg kuning di bawah, selagi stok masih lagi ada. Serius, berbaloi sangat.